Assalamualaikum adik kakak semua, apa khabar adik kakak semua? Dia harap sihat belaka deh. Kita sini pun sihat-sihat belaka juga ni. Jadi ni musim banjir pun kita lepas dah. Mana cuaca dah ni pun panas molek dah. Ni Fishband baru balik daripada rumah sahabat Fishband di Padang Patani ni. Pergi melawat sikit lah musim-musim banjir ni ke. Tanya khabar apa je patut. Jadi kita sapa sana gak. Demo tu hidai bihun goreng lah kita. Hidai bihun banyak musim banjir ni. Bihun goreng duk bagi ke. Hidai bihun goreng. Jadi sini ni Fishband nak kongsi ke dengan adik kakak semua lah resipi ni dipanggil bihun goreng kapung Patani deh. Bihun goreng kapung Patani ni. Oh, sedap aroy-aroy, sedap cemong ni makan ni. Oh, time musim banjir bon ni kita bihun goreng ni kita buat ya. Buat buah le kawah makan ramai-ramai. Ni sini ni Fishband nak tunjuk ke adik kakak semua deh. Bahan-bahan untuk kita buat bihun goreng kapung Patani ni. Kita guna bihun. Bihun ni kita guna satu paket dah, satu supik dia tu berat dia 400 gram. Supik bihun kita rendam air dulu biar lembut. Lepas tu kita sejaklah air dia tu berdalamnya jak gini dah. Ni bahan untuk kita buat numis dia ni. Dalam jeluk merah ni kita rendam air 10 butir lada kering. Kita potong kecil-kecil rendam air nak biar lembut. Lepas dalam makuk ni 10 butir bawang merah halus. Bawang merah halus ni hak besar-besar clicking dekat kakak dah. Bila 10 butir. Lepas tu bawang putih 3 ulah. 3 kara ni kita kena blender biar dia laik rumah lah. Guna blender dah. Kita nak pergi blender dulu. Ni bahan hak kita nak buat numis pas ni dah. Adik kakak dah. Kita terus blender ni kita bubuh dalam jeluk tak tepi dulu dah. Okey. Mula-mula kita panaskan kuali. Lepas tu kita goreng dulu 4 butir telur dah. Lepas tu kita masukkan udang hidup. Udang hidup ni bubuh lah 10 ekor ke 20 ekor. Kita akak dulu udang dengan telur tu. Tak ada bekas, tak tepi dulu dah. Lepas tu panaskan sedikit minyak lagi. Masukkan isi air dah. Isi air ni kita guna dalam setengah butir dada air tu, ambil sebelah dah. Isi saja. Lepas tu kita masukkan bahan hak kita blender tadi, bahan tumis tadi. Bawang merah, bawang putih dengan lada kering tadi. Lepas tu kita bubuh piskik. Piskik ni bubuh dah 3 putung. Masukkan sedikit air. Lepas tu masukkan bihun.
Kacau-kacau dulu. Masukkan cuka 1 sudu teh. Masukkan tahu. Tahu ni kita guna 3 keping. Gula 1 sudu makan. Garam 1 sudu teh ataupun secukupnya. Lepas ni kita nak kecak pula lah. Kalau rasa kurang garam, agak tambah lah garam tu. Garam tu ikut selera adik kakak lah deh. Setengah sudu teh serbuk lada hitam. Kalau ada lada benar putih, lada benar putih. Gaul-gaul dulu. Masuk ke kubis. Cili merah besar 1 biji. Lepas tu kita masuk ke kicap pekat. Kicap pekat ataupun karamel masakan ni 1 sudu makan deh. Kicap cair 1 sudu makan. Satu sudu makan oyster sauce. Buah dah tu. Gaul-gaul dulu. Gaul rata-rata deh. Masuk ke daun bawang. Daun bawang ni 1 pokak. Kita beli ni seria. Tauge RM1 juga kita buat. Lepas tu kita buat telur dengan udang kita goreng ni. Gaul rata-rata. Oh, sedap molek bang. Memang bihun goreng ni memang popular lah masa banjir pun ni. Boleh katakan pagi, petang, malam kita buat semua bihun goreng ni deh. Behel lauk tu ikutlah gapo ada bubuh, ada ayam buah ayam, ada udang buah udang, ada daging buah daging, telur gapo. Pis kek, pis buah boleh buah belakang deh. Ni. Sedap ni. Oh, arwah cemong. Lepas tu masuk ke 1 sudut teh sos ikan. Fish sauce. Gaul. Lepas
Lepas tu kita masuk ke kacang tumbuk deh. Kacang ni kita goreng dengan tanpa minyak. Kita sangai dengan lekuali, goreng tanpa minyak sampai dia masak. Lepas tu kita blender with hacu deh. Kalau nak beli hot siap dah pun ada kat kacang goreng ni. Kacang tumbuk halus ni. Kacang tanah deh. Kita buh 2 sudut teh. Ni style kita buat style kampung petani ni. Dia alik ni dia bihun goreng dia bubur kacang gini deh. Kalau adik kakak mana tak pernah makan lagi tu, boleh cuba buat cara Fish Ben tunjuk ni. Sedap lah, sedap. Sedap makan ni. Gaul rata-rata dulu. Kalau adik kakak nak buat, nak goreng dalam bentuk banyak deh, makna ganda lah. Bahan-bahan dia tak ada deh. Bahan tumis, bihun, lauk, sayur gapo tu ganda lah. Sos dia gapo tu mudah ya. Bila dia rata molek dah belaka tu, bihun pun lembut molek dah, rasa cukup molek dah, boleh kita akak deh. Tutup api boleh akak lah tu. Masak molek tu. Bang pun sedap dah ni. Bihun goreng kampung petani kita masak dah adik kakak dah. Boleh akak pun dalam pinggir gini lah. Nampak tu adik kakak tu. Comel molek. Bang sedap gini mo. Sedap cemong, sedap cemong makan. Boleh dah ni, banyak ni makan untuk satu keluarga ni. 5-6 orang. Inilah dia rupa bentuk dia adik kakak dah. Bang sedap molek. Makan pun terus sedap arai cemong ni. Arai. Inilah dia bihun goreng kampung petani. Adik kakak Telio nak makan bihun goreng kampung petani gini tak, boleh ikut cara Fish Ben tunjuk ni deh. Tentu sedap lah ni, suasana kampung, selera kampung, sedap cemong. Jumpa mula pula. Assalamualaikum. Aku nak makan panas-panas ni. Baru sedap ni. Okey, jumpa mula pula deh. Bye bye.